Ush, Christmas dah nak dekat ni. Baik aku cek Ahsan. Aku nak pergi sambut lah Christmas dengan Ahsan. Nanti boleh dapat hadiah. Ush, tak boleh jadi ni. Aku nak suruh dia bagi hadiah yang palu pada punya. Wah, bukan main seronok kau ni. Apa lain borak gitu. Ni si Ahsan nak sambut Christmas. So, aku nak join lah. Maklumlah, boleh dapat hadiah. Engkau ni biar betul. Betul lah ni. Engkau dah kenapa? Kita ni sebagai orang Islam tak boleh nak sambut perayaan yang lain. Kau tahu tak? Kenapa pula? Silok je aku tengok ada orang Islam yang sambut perayaan orang lain. Macam Tahun Baru Cina ke, macam Deepavali ke. Silok je, tak masalah pun. Kalau sekadar join makan-makan je, tu tak ada masalah. Aku pun tak ada masalah. Just nak tukar-tukar hadiah je. Bukan nak pergi sembah Tuhan dia orang. Apalah kau ni? Memanglah secara mata kasar hanya tukar hadiah semata-mata. Poin yang aku nak sampaikan ni, memanglah secara mata kasar hanya sekadar tukar-tukar hadiah. Tetapi hakikatnya perbuatan tersebut ada kaitan dengan ibadah agama dia orang. Sebagai umat Islam ni, mana boleh buat ibadah agama yang lain? Faham tak? Loh, gitu